Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bi khairil ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita bertemu pada petang ni. Alhamdulillah kan. Hari ni 14 Ramadan dah. Kan? Dah 2 minggu dah kita berpuasa kan. Kita start puasa tu hari Ahad. Hari ni hari Sabtu. Tu dah 14 hari, 2 minggu. Kalau kita tengok kat langit pun dah nampak dah kan. Bulan dah bulat dah. Dah jadi full moon kan. Bulan purnama, maksudnya nak menandakan masuk 15 Ramadan. Kan bagi orang yang buat solat witir. Malam esok malam ni dah start kot kan. Kunut insya-Allah kan, dah masuknya 15 Ramadan. Sedar tak sedar kan? Sekejap betul Ramadan kan. Sedar tak sedar dah 2 minggu, tinggal lagi 2 minggu lagi dah nak raya dah. So macam mana persediaan kita? Kan? Kita ni kadang sibuk dengan persediaan raya. Tapi kita lupa tentang puasa ni kan. Sebab Ramadan ni datang setahun sekali je. Kan? Tak tahu lagi tahun depan ada rezeki tak kita nak jumpa Ramadan lagi. Jadi tahun ni lah sebenarnya kita sepatutnya ambil peluang sepenuh-penuhnya untuk kan beramal ibadah sebaik yang mungkin dalam Ramadan, insya-Allah. Sama-sama peringatan untuk kita bersamalah kan. Tapi saya bukan nak cakap pasal tu, saya bukan saya nak jadi ustaz nak cerita pasal tu kan. Biar ustaz cerita lah bawa tu. Yang kita nak cerita tentang kesihatan kan. Itu tentang berpuasa ni. Puasa Ramadan ni ramai yang sebenarnya masih lagi keliru. Dia anggap puasa Ramadan ni bukan IF. Pada pandangan dia IF tu adalah puasa basah. Puasa basah kenapa? Selama ni yang dipahamkan IF tu ialah puasa dengan tak makan tapi boleh minum melalui waktu malam 16 jam kan, 14 jam, 12 jam. Itu yang diorang punya pemahaman. Sedangkan sebenarnya maksud IF yang sebenarnya intermittent fasting maksudnya adalah tidak makan dalam tempoh tertentu. Itu dia. So tak makan tu sebenarnya adalah IF. Tapi kalau kita tak makan dan tak minum, itu namanya puasa kering atau dry fasting. Tapi kalau kita tak makan dan sepanjang puasa kita minum, itu dipanggil wet fasting ataupun puasa basah. Tapi dalam Ramadan ni umat Islam kita tak boleh buat wet fasting, batal puasa. So bulan Ramadan ni puasa ni dipanggil sebagai Islamic intermittent fasting ataupun dry fasting. Itulah konsep asas dia yang nak difaham kan. Banyak kelebihannya puasa ni. Sebenarnya antara kelebihan utama ialah dia memberi kesihatan. Dari segi kerohanian tu Ustaz ceritalah. Saya nak cerita dari segi kita punya fizikal. Dari segi kelebihan kesihatan. Apalah. Okey. Apa kita nak cakap? Sebenarnya yang paling utama sebenarnya bila kita berpuasa ni adalah kan, kita merehatkan kita punya usus. Itu yang nak kita faham tu kan. Kita nak merehatkan kita punya usus kan. Sebab kalau sepanjang tahun ni kita kerja kita makan ni tak habis kan. Itu sebenarnya kan. Kalau kita tengok sebenarnya salah satu ayat dalam Al-Quran yang bercakap tentang puasa kan, yang common lah. Nak puasa ni nak Ramadan mesti baca kan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman kan, difardukan kepada kamu berpuasa sebagaimana difardukan ke atas orang-orang sebelum kamu. Itu yang nak kena ambil pengajaran kat situ, nampak tak? Kan orang-orang ataupun umat sebelum Nabi Muhammad juga berpuasa. Maksudnya berpuasa ni ibadat manusia sejak zaman Nabi Adam. Semua umat ada cara puasa masing-masing lah. Tapi yang kita tahu berpuasa tu maksudnya tidak makan. Okay. Jadi
Apa kelebihan dia? Kelebihan dia sebenarnya kalau kita tengok umat-umat sebelum Nabi Muhammad, umurnya panjang. Kan? Kalau orang umur panjang ni maknanya kesihatan dia lebih baik. Kadang-kadang teknologi zaman tu bukan macam sekarang, kan? Tapi dia orang punya kesihatan jauh lebih baik pada umat sekarang. Kalau kita tengok di dunia sekarang ni, Malaysia ni kan. Malaysia ni obesity ni teruk. Diabetes ni makin lama makin ramai. Dah ada diabetes, macam lagi penyakit lain, sakit jantungnya kan. Masalah darah tinggi ni, masalah kanser dan sebagainya. Lepas tu kita ni banyak pula tu. Merapu-rapu pasal makanan. Kanser tak boleh makan tu, tak boleh makan daging merah lah. Kanser tak boleh makan telur. Ni semua saranan-saranan yang merapu dan merapu. Yang penat betul aku nak betulkan kan. Sebab kita dah terlampau lama dimomokkan dengan benda-benda mengarut macam ni kan. Sebab tu saya hari ni tak nak cerita pasal makan lah. Kita nak cerita pasal puasa kan. Dalam bila kita makan tu, konsep makan ni mudah je. Satu, kita kena banyak makan makanan yang asli kan. Kita kena banyak makan makanan yang natural yang Allah ciptakan. So nak makan daging ke, nak makan telur ke, nak makan buah-buahan ke, nak makan sayur ke, of course lah. Of course termasuk juga nak makan nasi. Itu sebenarnya makanan-makanan asli. Boleh sangat kita nak makan-makan ni. Jangan pantang benda-benda yang sihat. Sebab orang kalau ada masalah darah pinggang, kau pantang benda sihat, memang sampai kiamat dan kau makin sakit. Faham tak? Yang you kena pantang benda yang menyebabkan penyakit. Apakah makanan yang menyebabkan penyakit? Makanan proses, makanan bergula tinggi, makanan yang ada trans fat, makanan yang ada sintetik, bahan-bahan sintetik, berwarna, perasa dan sebagainya. Itu yang kena elakkan. Nampak tak? Ini bukannya pisang kau elak, buah ni buah elak. Ini masalah dia. Kan? So kita masuk bab puasa. Sebab dalam pada kita sibuk makan-makan ni, kita juga kena berfikir tentang berpuasa. Perut kita ni macam kilang, macam kereta, samalah maksud dia kan. Maksud dia, dalam kita, orang bawa kereta, bayangkanlah orang bawa kereta, kan, tak pernah berhenti. Boleh tak? Boleh. Kalau kita bawa kereta daripada Johor Bahru sampai Perlis lah kata kan, sepanjang highway tu, sepanjang highway plus highway tu, bawah aja kan, tak berhenti-henti, boleh tak? Tak boleh. Macam itulah sistem perhadaman kita. Usus kita ni ada waktu kena rehat dan berhenti makan. Dia tak boleh makan all the time. Masalah utama sekarang ni yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang ni adalah kita ni tak berhenti makan. Tak? Kenapa kita punya selera tak berhenti-henti? Kan? Sebab kita pilih makanan-makanan yang merangsangkan selera makan. Berdasarkan kajian, makanan yang tinggi karbohidrat proses, makanan yang tinggi gula, dia dipanggil sebagai makanan proses, macam biskut, macam kek, macam kuih muih, donat, apa semua tu, kuih pau, yang hanya karbohidrat je dalam tu. You makan makanan-makanan ni, dia akan merangsangkan rasa lapar. Sebab bila kita makan, gula kita akan naik tinggi, lepas tu dia akan drop. Bila dia drop saja, gula tu drop, sebab semua gula dah masuk dalam sel, maka kita akan rasa lapar semula. Sebab tu, tenaga gula nak masuk dalam sel kena beransur-ansur supaya kita rasa kenyang lebih lama. Itu asas konsep. Jadi kalau orang yang suka makan makanan proses, bila dia nak berpuasa ni sekarang ni, dia rasa miserable, rasa memang terseksa gila, lapar gila. Itu yang bila buka puasa, dia macam berdendam. Buka puasa macam tak pernah jumpa nasi 10 hari. Itu masalah dia. Itu yang nak kena faham. Kita ni kadang puasa, ya Allah. Dia punya, apa nama nak cakap, dia punya dendam nak buka puasa tu, dia pergi pula kat bazar Ramadan, semua satu bazar Ramadan dia nak pergi beli. Nampak tak? Ini masalah dia. Itu yang kita kena jaga, faham tak? So macam mana kita nak supaya selera kita tak ada macam tajam sangat macam tu. Dalam pemakanan, konsep yang kita kena amalkan adalah makan, kurangkan karbohidrat dan lebihkan lemak sihat. Itu konsep pemakanan dia. Kan? Dan kalau kita lebihkan lemak sihat, apa jadi? Kita akan rasa kenyang lebih lama dan kita akan rasa lebih bertenaga bila berpuasa. Itu yang kita faham. Barulah puasa itu mendatangkan kesihatan. Ini tak ada. Puasa dah bagus dah.
memanglah disiplin kan. Semua iman ni bagus kan. Disiplin tak makan, tak ada orang curi makan. Ini geng plastik hitam ni lain cerita lah kan. Dalam dia tak ada curi makan tu. Tapi bila buka puasa, dia punya buka makan tu dengan air manis, air katira lah, inilah, itulah, bantai banyak-banyak. Lepas tu makan kuih. Makan segala makanan proses yang ada, roti john, kau bedal apa semua kan. Ini yang jadi masalah. Kita terlampau banyak makan karbohidrat. Kesannya lepas buka puasa, gula melompat tinggi, you mula rasa letih, lesu, kadang-kadang nak sembahyang tarawih pun malas. Itu cerita dia. Yang ini yang kita nak kena faham. Kita kena tahu bahawa makanan tu main peranan dalam kita punya tenaga seharian kita lah. Kalau kita makan cara yang tak betul, kita akan rasa lemah dan tidak bertenaga. Itu sebenarnya kita faham kan. Sebab tu jangan kita makan ikut suka. Kita kena makan ikut ilmu. Ini kena faham. Sebab tu saya suruh belajar. Sebab tu kena kesihatan ni dengan ilmu yang betul. Kesihatan ni bukannya main agak-agak, ikut-ikut, dengar-dengar. Dia kena seriously belajar. Seriously belajar tu kenalah ambil effort. Sebab masalah kita ni dah bekerja, dah tak duduk kat sekolah lagi dah kan. Kalau masih sekolah tu ialah seriously belajar lah kan. Tapi bila dah berhenti sekolah ni, dia nak seriously belajar. Untungnya kita ada social media. So inilah masa untuk belajar. Tapi kalau nak tengok 10-15 minit punya cerita social media tak cukup. Sebab tu saya buat banyak program, webinar. Malam tadi saya ada buat webinar pasal GGA kan. Tapi itulah, seramai-ramai followers dekat 500,000 ni kan. Yang join webinar 20 orang. Itu masalah dia. Ini yang kita kena faham ni. Kita ni kadang-kadang tak ambil serius nak belajar. Tapi dia bila dah sakit, dia punya mengaduh dia kan. Semua nak minta ubat magic. Itu sikap kita sebenarnya. Kita always harapkan ada satu ubat magic untuk pulihkan. Itu pun sebut tanya saya. Saya ajar cakap untuk masalah GGA. Orang ada GERD, gastric anxiety, kena amalkan 4R. Dia 4R tu produk apa? Nampak? Dia fikir produk. Padahal benda tu ilmu. Faham tak? Sebab tu kena faham. Jadi macam ilmu berpuasa ni, penting sebenarnya kita faham ilmu dia. Bila kita berpuasa, apa jadi pada tubuh kita? Kan? Pada peringkat awal, selepas kita sahur tu, tenaga daripada yang kita makan tu, macam kita makan nasi masa sahur, nasi tu adalah karbohidrat, dia akan jadi gula dalam darah, glukosa dalam darah. Itu akan digunakan lah. Dan dia akan habis dalam masa beberapa jam lah. 2-3 jam dia habis. Selepas tu, menjelang nak tengah hari sikit kan, mulalah badan kita akan memecahkan gula daripada simpanan gula glycogen di dalam kita punya hati ya, liver kan. Hati tu bukan jantung, hati liver glycogen tu akan jadi gula. Sampailah lebih kurang lepas zuhur tu glycogen akan digunakan. Selepas waktu tu lebih kurang dekat-dekat asar pukul 3 ke 4 tu, selepas zuhur tu, badan kita mula memecahkan lemak untuk sebagai tenaga dalam bentuk dipanggil ketone bodies. Dan semasa proses badan kita menggunakan ketone bodies sebagai sumber tenaga, maksudnya menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, proses tu dipanggil sebagai ketosis. Sepatutnya dengan berpuasa menjelang pukul 4, pukul 5 tu, kita telah masuk ke proses ketosis. Itu dia. Antara tanda-tanda ketosis adalah mulut bau. Bau mulut orang berpuasa tu, dalam hadis Nabi cakap lebih harum dari bau kasturi. Tapi tu kat syurga, bukan kat dunia. Dunia ni kau bau memang pening lah kepala kau. Memang busuk. Sebab tu dia panggil bau busuk. Busuk mulut orang berpuasa. Itu bukan bau perut. Itu keluar daripada paru-paru. Iaitu jasad keton atau kita panggil ketone bodies tu keluar dalam pernafasan kita. Itu cerita dia. Faham tak? Semasa proses ketosis, lemak-lemak akan mula dibakar. Sebab tu puasa adalah keadaan terbaik untuk kita membakar lemak. Bukan exercise. Ni nak bakar lemak kat perut, buat sit-up. Memang tak kesudah, memang tak terbakar lah lemak kau. Bukan macam tu. Puasa adalah keadaan terbaik. Cuma dalam bulan yang bukan Ramadan, kita buat puasa basah, kan ketosis akan berlaku lebih lambat berbanding puasa kering. Sebab kajian menunjukkan bila kita berpuasa dengan tidak minum, tidak makan dan tidak minum, badan kita akan mengalami dehydration atau kekurangan air. Kekurangan air itu akan menyebabkan proses ketosis berlaku lebih
awal. Ada teori mengatakan bahawa lemak-lemak juga di-convert menjadi sumber air sebagaimana macam unta. Unta kalau minum 2 bulan sekali, lepas tu dia jalan kat padang pasir tu, mana dia minum air? Mana dia datang air dia? Daripada lemak yang dia pecahkan dekat bonggol dia tu lah. Itu teori kan, macam teori. Maksud dia, sebab tu kalau orang yang berpuasa kering, dia mengalami ketosis dengan lebih cepat. Dan itulah kelebihannya puasa kering. Puasa kering ni sangat baik, sangat powerful lah saya cakap. Tapi macam mana bagus pun benda yang baik, ada limit dan had dia. Sebab tu dalam hadis Nabi, tak bagi orang puasa hari-hari. Puasa kering lah. Sebab badan kita juga memerlukan nutrisi, kena bagi dia enjoy juga. Sebab tu dalam berpuasa sebulan, kita ada Aidilfitri. Aidilfitri tu beraya makan lah. Masa Aidilfitri makan lah. Ni tak ada kau sibuk kira kalori. Tak payah. Makan-makan ni tak kira kalori. Itu nak kena faham. Jangan kita sibuk dengan benda-benda kalori, takut lemak, takut kolesterol. Inilah ilmu-ilmu sesat lama yang diwar-warkan yang menyebabkan orang ramai sakit. Tak? Itu yang kita faham. Okay. So, ketosis tu adalah satu benda yang bagus. Ketosis juga bagus sebab dia ada tenaga yang sangat disukai oleh sel saraf dekat otak kita. Kan? Otak kita ni penuh dengan sel saraf. Dan makanan kesukaan kepada sel-sel saraf adalah ketone bodies. Sepatutnya dengan berpuasa, otak kita jadi lebih alert dan sebab lebih bertenaga. Maksudnya ada kesan jangka masa panjang kalau kita rajin puasa, dia akan mengurangkan risiko penyakit-penyakit degeneratif otak. Macam Alzheimer's disease, penyakit nyanyuk-nyanyuk ni lah. Parkinson's disease dan sebagainya kan, dementia dan sebagainya. So itu bagus. Bagi orang yang belajar, bagi orang yang masih muda, berpuasa akan bantu untuk dia otak dia pick up, meningkatkan daya kognitif, daya otak dia. Kan? Ada satu artikel yang saya baca mengatakan bahawa eksekutif di Silicon Valley di US yang buat yang Google yang apa semua ni yang pasal internet punya company ni, banyak yang mengamalkan intermittent fasting supaya dia orang nak otak dia jadi super alert. Sebab berpuasa ni meningkatkan keupayaan otak dia. Itu yang best tu. So puasa ni sebenarnya bagus untuk otak juga. Dalam masa yang sama, puasa juga akan merehatkan usus. Dalam sistem penghadaman kita ni kan, bila kita makan dia akan masuk kat ni bahagian atas dalam makanan ni panggil esophagus, lepas tu akan masuk kat perut, lepas tu dia akan turun dekat lepas perut dia ada 2 denum, seterusnya masuk kat usus kecil kan. Semasa dia nak masuk kat usus kecil tu, dia akan bergabung dengan hempedu daripada hati. Maksud hati kita juga adalah salah satu organ untuk penghadaman. So bila kita berpuasa, apa yang kita buat adalah kita akan merehatkan sistem usus tadi. Yalah tak makan daripada subuh tadi sampai maghrib. Sepanjang macam sekarang ni, tengah sebelum nak buka kat pukul 7 ni kan. Masa ni dah kita punya usus kosong lah. Kan? Usus kita kosong. Jadi masa ni, dalam tempoh-tempoh beberapa jam ni, apa yang akan berlaku adalah liver kita, hati kita akan fokus pada buat kerja lain. Kalau tak, dia akan sibuk nak menghadamkan makanan. Nak keluarkan empedu untuk bantu penghadaman kan. Jadi liver akan mula fokus pada buat kerja detoksifikasi. Itu salah satu lagi fungsi hati kita, iaitu proses detoksifikasi. Ingat, proses detoksifikasi dilakukan oleh hati. Hati je. Bukan kulit ni tampal entah apa-apa kat tapak kaki konon detox. Apa benda dah kena tipu dengan orang kan. Sebab tu orang tak ada berilmu ni kena tipu. Mana boleh detox kat tapak kaki. Kena faham proses detoksifikasi tu ada 3 fasa. Fasa pertama ialah fasa nyah toksin. Bahan-bahan toksin yang masuk dalam. Daripada mana datang bahan toksin masuk? Daripada makanan kita, daripada minuman kita, daripada persekitaran, daripada udara yang isap rokok lagi dah banyak toksin masuk. Bila toksin tu masuk, badan kita kena nyah toksinkan bahan toksin tu. Itulah fasa pertama menggunakan enzim nama dia cytochrome P450. Selepas setelah dinyah toksinkan bahan toksin, dia akan masuk fasa kedua dan dia ikat, dia combine, dia istilahnya lah dia conjugate. Sebab tu fasa kedua dia panggil conjugation. Mana? Dia akan conjugate bahan-bahan toksin tadi supaya boleh larut air. Apakah tujuan dia larut air? Sebab dia nak keluar daripada sistem badan kita melalui fasa 3 atau dia panggil elimination. Yang mana ni melalui 3 jalan. Ini yang cerita pasal air ni. Tahu tak?
tiga jalan. Iaitu jalan yang pertama adalah melalui air kencing, itu buah pinggang. Jalan yang kedua melalui air besar, buang air besar. Kan? Itu melalui usus besar lah. Kan? Dan jalan yang ketiga, jalan ini berpeluh. Perpeluhan. So, tiga-tiga jalan tu ialah jalan yang menggunakan air. Nampak tak? Itu sebab tu, air yang kita minum semasa buka puasa sangat-sangat penting. So, kalau kita buka puasa pergi minum air bergas, malah nak sebut nama lah. Air bergas, color coklat gelap tu ke, ataupun color oren ke, color merah ke, kita suka lah ni. Pergi bantai air gas tu kan, minum. Memang makin tak sihat lah kau. Macam mana nak keluar toksin bila you minum air yang tak sihat macam tu. Sebab tu bila kita nak buka puasa, air yang kita sarankan, air yang ada mineral. Air mineral tu boleh nak minum air kosong, tak ada masalah. Tapi kalau hari-hari minum air mineral, bosan lah kan. Minumlah air-air lain macam air limau. Tapi masalahnya jangan letak gula. Air limau yang ada jual dekat apa tu kan, minta tanpa gula. Jual dekat Pasar Ramadan tu ada kan. Air limau dipanggil air detox lah. Aku nampak semalam. Air detox. Dia letak limau, lemon, dia letak apa yang tak sedap je, pergi letak samboi. Spoil betul. Letak daun purina, letak daun pandan, macam-macam lah. Tapi kalau tak ada samboi tu boleh ambil lah. InsyaAllah air limau biasa pun okey. Ataupun kita boleh minum air kelapa. Nampak tak? Air kelapa tu antara contoh air yang sihat, sangat bagus kan. Untuk kita buka puasa. Saya selalu minum air kelapa. Tapi kalau saya minum air kelapa, saya selalu perah lemon sekali. Lagi kau. Kan. Ini cara dia. So, minum air semasa buka puasa tu penting untuk meneruskan proses detoksifikasi tadi. Kan? Sebab masa berpuasa, badan kita dah sampai fasa 2, pada elimination proses akan berlaku selepas berbuka. Dan itulah kelebihannya kenapa berpuasa itu boleh mencegah penyakit. Sebab kalau banyak sangat toksin berkumpul dalam badan, kita punya healing proses akan terganggu. Apa healing proses? Badan ni memang Allah jadikan ada proses healing. Mana proses kita memulihkan penyakit-penyakit yang ada. Tapi kalau orang dapat penyakit, antara punca ni adalah kerana proses detoksifikasi itu terganggu atau tak efisien. Tak efisien. Maksudnya banyak toksin lagi dalam tubuh kita. Antara tanda-tanda orang yang banyak toksin ialah orang-orang yang tak buang air hari-hari. Orang yang sembelit, dia buang air seminggu 2 kali je. Ni memang, kau ni memang tak lama dia dapat penyakit lah. Sebab tu kajian menunjukkan orang yang sembelit, yang 2-3 hari sekali buang air, berisiko tinggi kena kanser usus. Kanser usus adalah kanser yang kedua tertinggi selepas breast cancer. Apa lagi air nak minum? Air tebu boleh? Of course air tebu boleh, tak ada masalah. Faham tak? Campur dengan lemon sikit, lagi sedap. Tapi janganlah banyak sangat. Kau 1 jam kau seorang ni melampau. Agak-agak lah kan. Ada orang nak minum air nira. Air tuak ada orang panggil. Boleh je, tak ada masalah. Yang fresh lah, bukan tuak yang mabuk todi tu tak boleh. Itu ya, faham tak? Ini tu lah. Dan minum air sejuk tu bagus, tak ada masalah. Ni ada cakap air sejuk tak sihat lah, bekukan darah lah, entah apa-apa merepek kan. Tak ada. Tak ada beku darah minum air sejuk. Air sejuk sedap. Apa pula beku darah pula? Nampak tak? Ini yang kita nak faham. Sebab tu nak beramal dengan ilmu. Bayangkan kalau kita beramal tanpa ilmu. Kan? Amal tanpa ilmu macam solat tapi tak belajar ilmu solat. Nanti kau sujud lepas tu kau baru rukuk. Kata balik. Tak betul. Tak sah lah. Nampak tak? Ini yang kita kena faham. Sebab tu kalau kita nak beramal, macam nak berpuasa, belajarlah betul-betul cara dia kan. Bila yang paling penting masa buka puasa dia. Kesilapan banyak berlaku bukan masa puasa. Puasa semua pandai puasa. Puasa senang tak payah makan, tak payah minum. Tapi bila buka puasa kat situ lah banyak berlaku kesilapan. Maksudnya tadi, daripada apa yang saya cerita tadi, kelebihan berpuasa dari segi nyah toksin, merehatkan usus, ketosis. Ini semua adalah tanda, ada proses-proses yang sangat baik boleh mengurangkan risiko kanser. Sebab tu kanser sekarang banyak sangat sebab antara punca dan masalahnya adalah kita ni kadang-kadang kita tidak beramal dengan amalan kesihatan yang betul lah. Kita beramal dengan cara yang salah, puasa pun salah, dah puasa berapa cantik. Lepas tu pergi makan makanan yang tak sihat. Makan roti john masa buka habis. Kalau roti john tu dengan sos dengan mayonnaise macam-macam dengan gula banyak, dengan roti tu sendiri ada masalah Ini masalah dia. Kan? Roti tu tak dikira sebagai
makanan asli dia sebagai makanan proses. Itu cerita. Okey. Apa lagi kelebihan berpuasa adalah puasa membantu menurunkan berat badan. Ini aku nak tanya yang kat luar ni kan, yang tengok saya punya live ni kan. Berapa kilo dah turun dah? Kau 1 kilo pun tak turun, kau punya puasa pun tak ada pakai ya. Tak boleh pakai. Mesti turun ya. Saya dah turun 3 kilo kan. 3 kilo turun. Ada yang orang cakap, doktor kenapa nampak macam slim? Saya memang bulan puasa ni memang macam ni. Jadi habis nampak jawline aku ni. Nampak real. Kan? Slim lah. Perut nampak flat. Kan? Memang perlu dia flat lah. Tapi lagi flat lah. Dia melengkung pula. Melengkung macam tu kan. Sebab semasa berpuasa, semasa proses ketosis, lemak yang pertama yang akan dibakar ialah lemak dekat perut ni, abdomen. Maksudnya puasa ni membantu untuk hilangkan perut boncit. Kalau 1 inci pun tak turun kau ni perut tu, kau check balik kau ni buka puasa tu. Itu tajuk kita hari ni pasal puasa. Sebab ramai yang berpuasa dari segi ibadah, saya tak ada komen lah. Itu antara you dengan Allah. Kalau ikut rukun-rukun dia, insyaAllah. Tapi dari segi kesihatan dia tak lulus. Sebab tanda-tanda kalau puasa you menjadikan lebih sihat, yang pertama ia akan mula turun berat badan. Sikit sebanyak mesti turun. Yang kedua, kita akan rasa lebih sihat. Yang ketiga, you tengok kan kalau orang diabetik sebenarnya dia punya dos ubat semua kena kurang kan. Tekanan darah juga tu turun. Banyak benda improve lah kan. Itu nak kena faham. Okey. Puasa ni sebenarnya antara kelebihan dia juga mengurangkan keradangan dalam sistem. Tahu tak? Keradangan dalam sistem kita ni boleh berlaku secara berlebihan kan bila kita asyik makan tak berhenti. Makan dan makan kan. Akhirnya makan yang dipilih pula banyak makan-makan yang menyebabkan keradangan. So apakah makanan yang menyebabkan keradangan? Makanan proses lah. Makanan yang bergula tinggi, makanan yang ada trans fat, makanan yang ada refined oil. Ini pun salah satu, tapi kat Malaysia kita tak ada isu sangat kan? Sebab kita kat Malaysia banyak pakai kelapa sawit, so okey minyak kita. Tapi kalau nak tahu minyak yang tak sihat ialah minyak soya, minyak bunga matahari, minyak jagung. Dia panggil refined oil yang menyebabkan keradangan. Faham tak? Itu antara ilmu yang kita kena faham. So dalam kita menjaga kesihatan, benda yang kita nak jaga ialah tahap keradangan dalam tubuh. Bukan kau tengok kolesterol kau tinggi rendah, lepas tu dia sibuk. Saya dah makan ni, lepas tu kolesterol saya naik. Adakah bahaya? Ini masalah. Inilah yang dimomok-momok selama ni. Sistem conventional medicine dia mengajar macam tu lah. Dia tengok nombor. Tengok nombor kolesterol, lepas tu takut. Sedangkan awal is the interpretation of the numbers. Itu yang lebih penting. Apakah kesimpulan yang kita boleh buat daripada nombor yang kita nampak. Bukannya sibuk tengok nombor, takut kat nombor, lepas tu ambil ubat untuk turunkan nombor. Itu bukan cara jaga kesihatan. Itu yang nak faham. Kan? Puasa ni sebenarnya, dalam Ramadan ni, kita berpuasa secara umumnya, kita buat makan 2 kali lah. Kalau nak makan 3 kali pun boleh. Makan buka puasa, makan moreh, lepas tu makan sahur. Kita panggil 3 meal a day atau 3 mat. Tapi kalau you tak ambil moreh, you hanya buka dan you sahur, kita panggil sebagai 2 meal a day atau 2 mat. Ada tak yang jenis yang ni sikit lah, dia semangat tinggi, dia nak jaga kesihatan dengan lebih baik, dia rasa dia nak buat, this is the time nak jaga the best untuk pulihkan penyakit dan sebagainya, dia nak dapat tahap kesihatan yang paling optimum, dia buat OMAD. Apa benda OMAD tu? OMAD ialah 1 meal a day. So dalam bulan Ramadan, orang yang beramal dengan OMAD boleh mengamalkan hanya berbuka puasa. Kan? Lepas tu sahur, dia minum air. Boleh, tak ada masalah kalau nak buat. Tapi tak adalah menggalakkan, tapi kalau terpulang pada. Itu salah satu cara buat OMAD dalam bulan Ramadan. Bagi orang yang mungkin berat badan dia besar kan, dia raya ni dia nak pakai saiz yang kecil sikit ke apa, dia nak buat OMAD. Memang cepat turun. Bulan Ramadan sebulan ni is the best time untuk turun berat badan dengan baik lah kan. Tapi bila makan tu makan sungguh-sungguh lah, janganlah makan sikit-sikit. Kita dalam keadaan low carbs high fat diet, pemakanan dengan keadaan mengurangkan karbohidrat dan ambil lemak, kita tidak mengurangkan jumlah kalori. Itu kena faham kan. Kita kena makan kalori yang secukupnya, sebab kalau you kurangkan jumlah kalori, you akan terlalu kurus dan tak sihat kan. Dia akan mula mengganggu dari segi keseimbangan mineral dalam badan. Itu kena faham. Puasa yang berpanjangan juga menyebabkan gangguan pada mineral dalam badan. Sebab tu kita minum kena air yang ada mineral. Sebab tu air yang terbaik di dunia ialah air Zam-Zam. Air Zam-Zam tu ada mineral yang tinggi dalam dia, antara ni ialah magnesium. Magnesium tu bagus. Kan?
Magnesium juga ada dalam sayuran dan buah-buahan. Kan? Ni ada orang tanya saya, apakah penyakit yang tak boleh ambil magnesium? Saya cakap, ya ada. Penyakit yang tak boleh ambil magnesium adalah penyakit yang dah masuk alam barzakh. Selagi manusia tu hidup, dia perlukan magnesium. Aduh, ini masalah ni, dia punya ilmu dia tu terlampau teruk sangat kan. Jadi kadang-kadang kita rasa, ya Allah, banyaknya kerja aku, teruk. No, basic kita terlalu teruk. Sampai magnesium pun dianggap ada pula orang tak boleh makan. Dia macam aku cakap, ada tak manusia yang tak boleh hidup udara? Ada yang masuk dalam kubur kan. Itu je kan. Sebenarnya kita memerlukan udara untuk kita terus hidup. Begitulah kita memerlukan magnesium, potasium dan sebagainya. Potasium ni selalu jadi mangsa ni. Fitnah-fitnah yang orang tak faham. Lepas tu masyarakat yang terlampau jahil, dia anggap potasium tu pula racun. La ilaha illallah. Bolehlah cakap potasium dia merosakkan buah pinggang. Ada komen dia, potasium menyebabkan gout. La ilaha illallah. Aku cakap, kojo aku makin banyak. Kan? Nak menjawab ulang-ulang ni, saya ingat bukan semua orang boleh ni. Bukan semua orang boleh tahan. Kan? Tapi saya bertahan dah berapa lama dah menjawab soalan yang berulang-ulang. Sebab saya sedar masyarakat kita sangat teruk pengetahuan tentang pemakanan sihat. Benda-benda yang sihat dikatakan tak sihat. Takut makan pisang, takut makan kurma. Kurma Cina takut makan apa benda lah kau ni kan. Tapi tak makan biskut selamba. Kau makan roti john tu, dua roti john tu boleh habis kan. Kalau pizza ada satu orang, ni dah datang jumpa saya buat personal consultation ni. Saya terkejut bila dia cakap. Lepas jumpa saya, dia pergi bantai makan pizza 2 kotak dengan air tu. Tak sebutlah air hitam tu kan. Lepas tu kena stroke balik. Kan? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang tak jumpa saya tak macam mana dah pula agak. Kan? Ini sebenarnya kita kena faham. Bila seorang dah belajar ilmu kan? Kenalah amalkan. Sebab tu saya ulang-ulang cakap kesihatan tu dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Kena amalkan secara berterusan. Kan? Kalau sikit-sikit terplay out tu normal lah. Itu manusia kan. Sikit-sikit kan. Tapi jangan sikit-sikit tu hari-hari. Nampak tak? Buku saya mana dapatkan? Boleh dapatkan dekat website kita. Kan? Klik kat profile dekat link profile kita lah. Okey. Nak buat online consultation dengan saya? Boleh, tak ada masalah. Saya pernah buat online consultation. Ada daripada Singapura, ada daripada Brunei, kan ada kan. Sejauh Australia pun ada. Kan? Boleh. Online ni satu dunia ni boleh buat online. Kan? Tapi kena buat appointment lah. Tak boleh ikut masa awak. Kena ikut masa saya lah. Kan? Okey. Okey. Adakah bagus berbuka puasa dengan minum cuka apple? Ni soalan ni. Sangat bagus lah. Kan? Pengamalan cuka apple semasa berbuka puasa adalah sangat sihat dan sangat bagus. Kan? Sebab apa dalam mentaliti dia bayang cuka apple tu asid, nanti perut ada puasa bocor. Kau ingat apa? Tapi tu apa aku hidup lagi ni? Saya tiap-tiap hari minum cuka apple. Nampak tak? Tiap-tiap hari minum cuka apple. Tak kira lah buka ke sahur ke kan. Tengah-tengah lepas tengah terawih tu pun saya minum cuka apple. Tak ada masalah pun. Faham tak? Itu yang kita kena belajar ilmu dia. Faham tak? Kalau nak minum air Tembika fresh, no sugar, okey, tak ada masalah. Cuma jangan terlampau banyak sebab Tembika masih glycemic index dia tinggi. Itu je kan. Jadi kena apa benda-benda yang bergula tinggi macam air tebu, air nira, air Tembika, boleh ambil tapi jangan melampau 3 jam kau bedal. Memanglah masalah kan. Setakat satu cawan tu apa dah hal kan. Itu konsep dia. Apa-apa pun bersederhana. Okey. Apa lagi satu kelebihan berpuasa yang kita kena faham kan. Kan sebenarnya saya dah cerita tadi pasal brain function, meningkatkan fungsi otak. Dia bagus untuk detoksifikasi, dia bagus untuk merehatkan usus, dia bagus untuk menurunkan berat badan, dia bagus untuk kawalan diabetes. Seorang ada diabetes sepatutnya sepanjang Ramadan ni kawalan gula dia bertambah baik. Kalau sepanjang Ramadan gula kau makin melompat, maknanya kau buka puasa menteri darah gula. Itu je. Terlampau banyak karbohidrat. So this is the time bila kita buka puasa. Dah lama nak puasa ni. 5 minit lagi kan. Kan? This is the time kita bila buka puasa amalkan keadaan low carb, high fat, kurangkan karbohidrat, ambil lebih banyak lemak dalam pemakanan. Jangan lupa makan sayur dan buah-buahan. Mulakan buka puasa dengan makan kurma. Jangan lupa berdoa, minta keberkatan.
Kan? Jadilah amalan Nabi-Nabi kita. Makanlah kurma 3 biji. Saya bukan suruh makan 3 bungkus. 3 lori ke, tak ada kan. Makan 3 biji. Nampak tak? Kan? Bila dah makan, lepas tu boleh ambil minyak sihat dan minum. MCT boleh, minyak zaitun boleh. Ataupun ambil minyak tu letak dalam makanan kita. Lepas tu start makan nasi dengan lauk tadi. Dalam pemakanan kita, nasi dia kena dalam 10% dalam pinggan tu, 40% ada lauk. So lauk kena lebih banyak daripada nasi. Dan separuh pinggan kena ada sayur dan buah-buahan. So jangan lupa makan sayur. Sayur kena makan dua-dua. Sayur mentah dan sayur masak. Sayur mentah tu adalah ulam. Bila makan ulam, makan dengan sambal belacan, sambal tempoyak, budu, cencaluk dan sebagainya untuk sumber probiotics. Inilah kelebihan yang seterusnya berpuasa. Berpuasa akan meningkatkan jumlah probiotik dalam usus. Bila kita bagi satu kerehatan pada usus kita dalam tempoh subuh sampai maghrib sepanjang Ramadan kita berpuasa ni, sebenarnya itu akan menggalakkan pertumbuhan probiotik yang sihat dalam usus. So bila probiotik tu sihat dan cukup, dia akan bantu banyak proses kesihatan yang baik. Antara dia membantu menurunkan berat badan, bantu untuk proses detoksifikasi, bantu untuk membekalkan tenaga direct pada usus. Probiotik ni banyak kelebihan dia, apa tak? Yang paling penting juga, dia bantu untuk boost your immune system. Sebab tu berpuasa meningkatkan imuniti tubuh. Imuniti tu apa? Bukan imunisasi. Ni orang cakap meningkatkan imunisasi. Imunisasi tu proses bagi vaksin. Ni yang anti vaksin ni duk hentam aku ni. Kau pun tak nak sebut. Kan? Immunity ialah sistem sistem pertahanan tubuh. Berpuasa meningkatkan sistem pertahanan tubuh sebab dia optimize, menggalakkan pertumbuhan bakteria probiotik yang baik dalam usus. Dia juga akan mengurangkan menguatkan sel-sel antibodi tubuh untuk melawan jangkitan kuman dan sebagainya. Itulah maksud dia imuniti tubuh. So apa lepas ni datang tak kira lah apa pox ke covid ke apa, covid 24 ke covid 25 kan. Kita boleh lawan dengan immune system yang powerful. Of course, antara cara nak meningkatkan immune system kita yang baik adalah pengamalan minyak sihat seperti MCT oil, pengamalan minyak kelapa dara, minyak zaitun, pengamalan monolorin, neolorin dan sebagainya, pengamalan vitamin C. Ini antara benda-benda yang boleh diamalkan untuk berpuasa sendiri meningkatkan immune system. So, banyak tak kelebihan puasa? Nampak tak? Banyak kelebihan. So, kenapa kita habis Ramadan makin sakit? Sebab tu ilmunya tak lengkap. Sebab tu kita hanya belajar mengamalkan puasa, tapi buka puasa bedal habis. Rosaklah kita punya, dah gelap. Okey lah. Aku pun nak buka puasa dah ni. Kan 2 minit lagi. 7.20 kita berhenti. Sebab sini kat Melaka buka puasa 7.25. 5 minit tu saya nak berdoa lah. Jangan lupa kita sebelum buka puasa banyakkan doa. Masa ni lah waktu terbaik. Waktu terbaik untuk doa kita makbul. Allah cakap antara waktu-waktu terbaik ialah berdoa sebelum berbuka, insyaAllah. Kan? So saya harap apa-apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak dapat manfaat pada orang yang mendengar, yang menonton. Dan jangan lupa follow saya. Jangan lupa subscribe YT tu. Kan? Bagilah naik sikit YT. Kan? Juga yang hijau, yang biru, cop biru. Nak sebut lah kan. Kacau. Kan TikTok pun tolong sikit lagi tu. Nak dapat 200,000. Dalam 1,000 lebih dia lagi saya akan mencecah 200,000 di TikTok. So bantu saya. Share. Like. Subscribe. Ajakkan kawan belajar. InsyaAllah saya tengah dalam proses sebenarnya nak menjawab 1,000 soalan. Jadi saya dalam siri soal jawab sihat. Sebenarnya ni baru sampai 150 lebih kurang. Aku dah lupa. Okey. Lebih kurang tu lah. Maksudnya gitulah. InsyaAllah. Kalau ada soalan boleh tanya kat situ. Soalan yang relevan. Kadang-kadang saya pun nak jawab soalan yang sama ulang-ulang ni. Penat kan. Tapi itulah. InsyaAllah kita usahakan. InsyaAllah semoga Allah bagi kekuatan untuk kita terus istiqamah dalam mendidik masyarakat. Sebab masyarakat amat memendahagakan tanpa dia sedar sebenarnya ilmu-ilmu pemakanan sihat yang betul. Dan sebab isu kesihatan adalah isu yang utama. Kita boleh ada segala masalah dalam dunia ni, masalah kewangan ke, masalah dengan rumah tangga ke, masalah apa, tempat kerja ke, apa dan sebagainya. Tapi kalau kita ada satu masalah ni, itulah masalah yang paling besar dan itulah masalah dia yang kena hadap. Itu masalah kesihatan. So, kalau anda dah sakit, semua tinggal. Dah sakit, MC. Dah sakit, bini pun tak jaga, anak pun tak jaga, apa nak kerja pun tak boleh.
Sebab tu menjaga kesihatan tu adalah keutamaan. Kena ingat, kesihatan tu dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. InsyaAllah, kita jumpa lagi dalam live akan datang. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cuk, cincau. Jumpa lagi insyaAllah. Tak padam lagi. Tu dia.